Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, untuk video kali ni aku nak buat sedikit update lah tentang motor aku ni, iaitu QJ Motor AX200S, yang mana aku dah guna dalam lebih kurang 5 bulan dan mileage pun dah tinggi lah. Dah dekat 4,000 lah, sikit lagi. Jadi ada dua benda lah aku nak buat untuk motor aku ni. Yang pertama adalah aku nak cuci motor aku, dan yang kedua aku nak pergi hantar servis lah. Dah 4,000 kan. Patutnya 5,000, tapi sebab aku rajin guna, kerap guna, jadi better kita pergi servis lah. 4,000 aku nak buat setiap 3,000 aku servis. Meanwhile, Guys, aku baru perasan tu, dekat head motor aku ni dia ada line tu. Dia ada crack, macam crack lah. Tengok, padahal tak buat apa-apa pun, crack. Sini takkan kita nak adjust kan. Sini tak ada adjust apa, aku adjust sini je, tambah-tambah sini. Tapi sini crack tu. Ish. Tengok, sini tak ada. Sini clean. Ni je. Oi, panjang tu sampai sini. Kenapa Aduh. Tak apalah, kita basuh dulu lah. Dan aku ada cadang nak tukar ni. Tinted asal dia ni aku cabut je lah. Dan aku akan tinted lah. Aku dah beli tinted dah. Ni tinted dia aku dah beli dah. Nanti aku pasang. Okay guys, aku dah siap basuh lah. Cuma aku tak lap lagi. Dan aku nak pasang tinted dulu, baru aku lap. Okay, ambil sabun sikit. Sabun tadi pun boleh. Setiap tinted dia ada lapisan tau, depan dengan belakang. Dia tengah-tengah tinted asal dia. Jadi kena cabut dah. Tinted belakang dah cabut, sebab aku nak tampal terus kan. Okay guys, aku dah settle dah pasang tinted. Tapi tak jadilah guys. Banyak bubble. Sebabnya kau tengok, tintednya pun macam ni. Dia macam beralun-alun. Dia ada lubang-lubang angin, nampak tu. Dia tak rata lah. So bila je sampai kat sini, tengok dia ada lubang-lubang ni. Tak boleh buat apalah guys. Aku cabut je lah. Biar kosong. Ni pun ya Allah sibuknya. Ada yang komen kat aku cakap banyaknya motor. Yelah, ni motor ayah aku. Ni motor aku dulu, tapi aku dah jual dekat adikku. Adikku perempuan, dia pakai motor SC Clash. Yang ni motor aku lah, dah berkeluarga kan. Dan ni motor aku punya juga, aku dah jual kat adikku. Yang ni motor biasa je, tak ada clutch. Agenda 110Z. Ni SC Clash lah. Dah ada clutch. Adik-adik aku semua perempuan, aku seorang je lelaki. So itulah kejadiannya. Okay lah, aku nak lap motor jap. Lepas tu aku nak rehat. Anak aku pun dah main dah. Lepas tu dah pukul 2 macam tu, lepas Zuhur aku gerak lah pergi service center. Okay guys, aku dah sampai dah pusat servis. Aku nak servis yang ke 4,000. Dan korang tengok ni, smart kan? SLG ni bos. RM80 aku beli dekat SUK Selangor. So ni lah tempat servisnya. Sama kan. Itu aku cakap aku tak nak servis sini. Aku kena servis sini gak lah guys. Sebabnya terpaksa ada member aku. Tengok nanti member aku, dia yang paksa aku terus servis kat sini. Yang mana tu pilih tahu? Pilih tahu kan? Pilih tahu kan? Fully synthetic lah. Boleh. Apa yang ada saya nak tahu juga. Putih tu dah habis stok. Oh ya ke? Kita ada semi. Mileage boleh pergi 3,000. Kalau fully berapa kilometer? 5,000. 5,000. Semi 3. Okey. Kalau Kalau tak nak pakai skuter, kita boleh pakai yang untuk yang bekas skuter ni lah. Boleh juga. mana nak tengok Brian? Ni fully kan? Fully. Tapi ni 15 kan? Ada 10. 10.40 ada. Okay guys, sementara tunggu motor aku servis, kita ronda-ronda luar. Lawa pula aku tengok MVX ni, V3 kan, 2 color. Harga dia berapa
Oh, 13,000 installment dia. Keras mat. Dia orang kata dia yang SP. Yang ni yang biasa kot. Tapi lawa. Meter dia pun cantik lah. Hei, geramnya lah. Aku tengah usah satu lagi motor, Aveta Nova 250. Ingat nak beli, tapi tunggulah cukup duit kita beli. Tak cukup aku duduk diam. Oh ni, weh, motor baru tu, AX200S. Woi, ramainya order. Ni semua color baru. Termasuk aku punya motor lah, color baru lah tu. Aku punya color hitam, putih. Lepas tu ni color apa tak ni aku tak tahu. Color ungu ke hijau-hijau macam tu. Yang ni semua motor second hand. Alhamdulillah, motor aku dah siap servis lah guys. Yang ke 4,000. Ni lah aku punya minyak hitam semua kat sini. So tunggu member aku pula. Dia tengah tukar ni. Dia tukar exhaust. Ni abang. Dia tukar exhaust. Aku pun nak kena tukar exhaust ni. Macam shock je dapat exhaust free. 2 hours later. Okay guys, untuk video kali ni aku akan cerita kat korang berapa total ataupun cost yang aku kena untuk servis yang ke 4,000 km mileage. Untuk minor servis ni sebenarnya aku dah decide setiap 3,000 km mesti aku akan servis. Dan setiap servis aku akan servis dua benda, iaitu engine oil dan juga gear oil. Dan untuk servis kali ni aku boleh katakan dia tak adalah mahal dan tak adalah murah. Dia tengah-tengah lah. Dan aku pun tak adalah ambil yang brand mahal. Sebab brand mahal, sebelum ni aku ambil yang brand Motu fully synthetic tu, dia tak ada stok. Dia ada yang semi synthetic. Jadi aku tak nak ambil yang semi. Jadi aku plan memang nak ambil yang fully synthetic. Dan dia suggest kat aku adalah Enforce Oil. Yang ni fully synthetic. Harga dia pun tak mahal, dalam RM58. Sebelum ni aku punya Motul tu fully synthetic dalam RM118. So beza dua kali ganda kan. Untuk gear oil pula, Alhamdulillah, dia ada brand Yamaha, iaitu brand yang aku suka lah. Sebelum ni dia bagi minyak PJ1. Aku pun tak pernah tahu, daripada USA katanya. Tapi aku tak minat. Dan yang ni pun aku beli dua sebabnya dia 120 tau. Yamaha ni dia kena pakai 2 botol 120. Tapi yang ni dia 100, jadi aku ada 2 botol 200 lah. Dan ni balance 80 ml. Satu ni RM15. So dua dalam RM30 lah. Jadi total dalam RM88. Tak adalah mahal, tak adalah murah, tengah-tengah lah. Sebelum ni pun aku berapa, 118 campur dengan RM15, RM30. Lebih kurang dalam 140 lebih, kat 150 lah. So kat situ aku dah save dalam RM70. Alhamdulillah lah. Nak pula ni baru 10 hari bulan 5, belum gaji lagi. Alhamdulillah, lega. Tak adalah mahal sangat. So aku akan stick lah pakai minyak ni, Enforce untuk minor service. RM88 ni memang aku dah, mindset aku memang RM88. Sampailah major service, aku akan pakai yang brand Motul ni lah. Dan tak kisahlah, semua sekali dengan belting tukar semua major service kan. So aku akan spend dalam 200-200 lah. Itu je daripada aku. So far history aku bersama dengan QJ Moto AX200S ni selama 5 bulan. Pada aku sangat bersyukur. Sebabnya harga yang dibagi adalah sangat berpatutan. Dan aku rasa macam syok lah. Walaupun dia cuma ada gegar-gegar lah, itu pada aku biasalah kot. Kenalah dengan harga. Aku rasa mungkin faktor tayar ke, tayar dia banyak ni kan, banyak bengkak-bengkok sikit. Mungkin lah sebab tu. Dan tapi aku suka sebabnya tayar dia pun grip. Sejak aku beli sampai sekarang aku tak pernah tukar. Dan memang akan grip. Kalau dulu aku pakai Waisuku, sebulan je aku pakai, lepas tu aku kena tukar sebabnya dah licin dah. Aku tak berani dan aku kena tukar lah. Aku kena spend duit lagi. Tapi yang kali ni aku beli terus pakai, tak ada isu dah. Memang semua tak ada problem apa, masalah. Okey lah setakat ni. Yang problem exhaust tu pada aku, itu mungkin luck dia kot. Luck dia tak luck ke. Tapi Enforce dah panggil semua. Dan aku pun ada register untuk tukar exhaust. Walaupun exhaust aku okey je, tapi aku tukar je lah. Mungkin dapat yang better, mana tahu kan. Untuk korang yang consider nak beli motor QJ AX200S ni, aku sangat recommend. Aku sangat recommend. Kalau korang ambil Aveta pun aku rasa okey. Tapi Aveta pun dengarnya banyak isu dekat bahagian enjin. Aku tak tahulah kan. Pada aku, untuk korang yang ada plan nak beli skuter ataupun yang korang tengah usah-usah QJ Motor AX200S ni, pada aku ambil lah. Memang sangat berbaloi. So itu je daripada aku. Dan aku sangat recommend lah kepada korang yang dah beli motor AX200S ni, servis lah setiap 3,000 ke 4,000 ke. Sebab kita banyak pakai motor ni kan. Dan spare part dia kalau rosak memang susah lah, lambat nak tunggu. Jadi kalau boleh cegah, kita cegah lah. Bawa pun
bawa biasa-biasa je kot. Pada korang yang dah beli QJ Motor AX200S ni, kalau korang nak ikut cara macam aku pun okey, tak ada masalah. 3,000 sekali aku servis. Dan kalau nak 5,000 pun itu terpulang korang. Kalau korang ada duit, servis je lah setiap 3,000. Sekian. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.